Okey, yang keduanya JDT mohon maaf aksi kungfu Insa. Ini berita harian ya. Ibu berlaku ni adalah Kuala Lumpur, aksi panas membabitkan Ketua Pasukan Johor Tazim JDT Natzo Insa yang menendang pegawai perubatan ketika aksi suku akhir Liga Jojora Asia Elite ACLE menentang Al-Ahli merupakan belum berakhir di Pasar Padang bila KM Abang Selatan tampil cool down situation yang tular Jumaat lalu ya. Segalanya berpunca bila insiden cemas membabitkan penyelam JDT Jairo da Silva yang mengalami kecederaan serius sehingga mencetuskan reaksi luar biasa oleh kapten pasukan iaitu Nakso ya. Menurut tulisan akun X, Raban Safina pengurus JDT sempat bertemu pegawai perubatan tuan rumah bagi meredakan keadaan. Selain memohon maaf atas tindakan paras baharan Nakso yang sebelum ini mengundang kecaman netizen. Yang difahamkan tindakan drastik Nakso termasuk berlari mengambil pengusung sendiri tanpa menunggu arahan pengajar dilakukan kerana mereka mahu memastikan bantuan keselamatan sampai sejauh mungkin pada Jairo. Inilah dia ya, insiden yang berlaku itu ya. Namun gaya keras pemain berusia 30 tahun itu terhadap petugas perubatan menteruskan persepsi negatif meskipun niat sebenarnya adalah demi keselamatan dan rakas pasukan ya. Okey, itulah je yang berlaku lah sana. Untuk rekod, JDT terus akul tersingkir selepas tuas 1-2 kepada Al-Ahli yang beraksi 10 orang ni. Al-Ahli beraksi 10 orang, JDT tidak mengambil peluang yang sewajarnya lah, sayang sekali ya. Sekaligus menyaksikan klub Al-Ahli itu pada keseparuh akhir. Stop. Okey, berita seterusnya, JDT bukan jago kampung. Okey, ini berita harian ya. Okey, Kuala Lumpur, kejayaan Johor Tazim JDT melangkah hingga ke suku akhir Piala Jojora Asia Elite ACLE dan memberi peluang persaingan hebat kepada pasukan delegasi di benua Asia, membuktikan bahawa Harimau Selatan bukan jago kampung ya. Skuad kendalian Zico Munoz mencetak sejarah di Pelas Tinggi Asia musim ini apabila berjaya menempah dirinya dalam kelompok 8 pasukan terbaik Asia sebelum tewas 1-2 ke juara bertahan iaitu Al-Ahli di suku akhir ACLE kemarin. Meskipun tewas kepada juara bertahan dengan Al-Ahli juga memiliki nilai skuad yang sejauh lebih tinggi iaitu 810 juta euro juta RM lah, 210 juta iaitu 73.83 juta euro berbanding skuad JDT cuma 65 juta nilai skuad JDT ni 65 juta berbanding dengan kelab Al-Ahli 810 juta. Namun masih ada pihak terutamanya netizen mengkritik Harimau Selatan termasuk melabelkan Harimau Selatan sebagai jago kampung. Bekas pemain Johor Rizal Sukiman membela pihak sebabit dengan menegaskan mana-mana individu yang perlu melihat fakta dan kenyataan sebenarnya sebelum mengkritik pencapaian JDT, terutamanya melabelkan Harimau Selatan sebagai gelar itu. Beliau menjelaskan seandainya JDT jago kampung, skuad itu tidak akan mampu untuk melangkah jauh hingga ke peringkat akhir ACLE, malah berjaya memberikan tentangan sengit kepada klub besar seperti Al-Ahli. Katanya, siapa yang kritik atau komen JDT jago kampung itu kena melihat fakta dan kenyataan. Jangan kritik ikut sedap mulut saja. Kenyataannya JDT sudah sampai ke suku akhir dalam pertandingan tertinggi klub di Asia. Okey, itu dah jadi saya. Okey, daripada itu salah satu pencapaian JDT boleh menjadikan gol di suku akhir dengan klub bernilai lebih 100 juta euro. Itu kenyataan. Jadi kita kena tabik dalam usaha dan kesungguhan JDT yang mana mereka dapat merapatkan jurang dengan pasukan besar katanya. Ini kalau kita mengikut nilai. Of course lah nilai Al-Ahli nilai je besar daripada JDT, tapi at least lah JDT cuba terbaik guys. Stop.